sedang menonton TV PSS Ibnu Battuta. Hari ini kita akan pergi ke lawatan SK Sungai Serai. Jom kita terokai sekolah ini. Jom! Jom kita bertemu dengan guru besar SK Sungai Serai. Jom! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Selamat datang ke SK Sungai Serai. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SK Selamat ingin membuat Tuan Haji beberapa soalan. Bilakah Tuan Haji mula berkhidmat di sekolah ini? Saya berkhidmat di sekolah ini pada 10 Mei tahun 2024 pada tahun lepas. Okey. Oh begitu. Apakah visi dan misi sekolah ini? Okey, visi sekolah ini iaitu selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan, iaitu untuk melahirkan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Seterusnya misi sekolah ini adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara dari segi bidang kurikulum, co-kurikulum dan al-ahwal murid. Maaf Tuan Haji, saya perasan sekolah ini nampak ceria dan menarik. Bolehkah Tuan Haji berkongsi bagaimana menggerakkan organisasi sekolah ke tahap ini? Okey, saya menggerakkan sekolah ini adalah terutama sekali adalah melihat kepada pasukan ataupun kerjasama teamwork. Maknanya seorang pemimpin mesti turun padang bekerjasama dan memastikan sumber manusia itu dibangunkan terlebih dahulu, baru kita dapat membangunkan kerjasama ataupun tim untuk pasukan kita menggerak sesuatu tugas. Oh patutlah, nampak sekolah ini ceria, menarik dan cantik. Apakah harapan Tuan Haji terhadap sekolah ini? Harapan saya terhadap sekolah ini supaya murid-murid dan guru-guru bertambah cemerlang dalam 3 aspek penting, iaitu bidang kurikulum, co-kurikulum dan ahwal murid, setaraf dengan sekolah-sekolah yang hebat di Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Tuan Haji atas kesudian ditemu ramah oleh kami. Inilah prasekolah SK Sungai Serai. Besar kan? Untuk makluman semua, prasekolah ini ialah prasekolah pertama yang mempunyai 2 tingkat di Malaysia. Ya, betul. Jomlah kita tengok. Jom. Sekarang kita berada di tingkat pertama. Ada ruang makan, teras, ada lagi 1 tingkat tau. Jom kita tengok. Jom kita pergi tengok PSS dulu lah. Jom.